Assalamualaikum semua. Jom kita buat puding roti sos custard. Masukkan 1 cawan susu cair, 2 biji telur, 1 sudu kecil esen vanila, 2 sudu besar susu pekat manis. Kisar sehingga sebati. Carikan roti dan susun dalam loyang. Tuang adunan ke atas roti dan tabur granola. Tutup dengan aluminium foil. Kukus selama 20 minit. Untuk sos custard, tuang 1 cawan susu cair, setengah sudu kecil esen vanila. Masukkan 1 sudu besar gula, 1 sudu besar tepung custard. Kacau hingga sebati. Tuang sos custard ke atas puding.